Selepas pergolakan singkat dan rombakan besar lembaga pengarah, NextG Berhad mengumumkan isu kerugian nilai saksama pelaburan saham kini dianggap selesai. Syarikat yang memegang kontrak ringgit Malaysia 2.46 bilion untuk pasport dan kad pengenalan Malaysia ini merekodkan kerugian bersih ringgit Malaysia 130.88 juta bagi suku ketiga berakhir 31 Disember 2025. Punca utama, kerugian nilai saksama ringgit Malaysia 145.6 juta daripada pelaburan tersenarai, termasuk pegangan 9.53% dalam MMAG yang merosot lebih 91%. Selepas mesyuarat khas pada 11 Mac, 7 pengarah meletak jawatan. Namun sehari kemudian, Datuk Abu Hanifah Nordin kembali sebagai pengerusi eksekutif dan CEO. Bersama pemegang saham baharu, Raya Aviation Holdings, 8 pengarah baharu dilantik termasuk Datuk Ishak Ismail dan Muhammad Najib Ishak. Dengan isu kerugian dianggap selesai dan barisan pengarah baharu mengambil alih, NextG kini melangkah ke fasa seterusnya, menumpukan semula kepada kontrak strategik dan prestasi masa depan.